Mekar harum bunga melati menjadi hiasan rumah saudara. Kalau tidak kerana Tuhan memberkati, takkan saya berani berbicara. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakimnya arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya. Penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin-hadirat yang saya hormati. Terbangnya tinggi burung helang setinggi-tinggi gunung ledang. Negeri Sarawak, bumi kenyalang, warisan gunung kekal gemilang. Sidang hadirin yang mulia, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Sarawak Maju Makmur. Cogan kata ini bukan sekadar ungkapan biasa, tetapi satu seruan yang membangkitkan kesedaran dan membuka mata khayal ramai terhadap kemakmuran bumi kenyalang negeri Sarawak. Sebagaimana yang diketahui umum, negeri Sarawak merupakan sebuah wilayah yang dianugerahkan dengan keunikan budaya, sejarah dan keindahan alam dan sumber alam semula jadi yang amat berharga. Keunikan ini menjadikan Sarawak sebagai tumpuan pelbagai pihak dari aspek ekonomi kerana potensinya yang besar dan menguntungkan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawa negeri Sarawak dahulu sering dipandang rendah dan tidak dipedulikan oleh negeri yang jauh lebih maju? Kini, Sarawak telah bangkit semula dan menuju ke arah kemajuan yang telah membawa kepada kejayaan ekonomi dan kemakmuran. Hadirin, dalam perjalanan mengembangkan ekonomi yang pesat, istilah cabaran semestinya wujud dan tidak dapat dielak dalam usaha mencapai kejayaan. Justru itu, setiap perbezaan yang terdapat dalam kalangan masyarakat perlulah dihadapi, dan usaha ini memerlukan setiap penduduk untuk berganding bahu agar perpaduan dapat diperkukuhkan. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, agar negeri kita kekal makmur dan dapat mewujudkan ummah sejahtera. Sidang hadirin yang saya kasihi, yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg merupakan Premier Sarawak yang telah mengambil tindakan yang bijak dalam membawa Sarawak ke arah kemodenan seiring dengan perubahan zaman. Flora dan fauna yang menghiasi bumi Sarawak berjaya dikekalkan kerana kuasa kerajaan yang tidak hanya mementingkan peningkatan teknologi tetapi juga menitik beratkan anugerah ciptaan Tuhan seperti banjaran gunung, haiwan eksotik dan penciptaan bas hidrogen. Idea yang melibatkan bas hidrogen ini baru sahaja diuji kaji pada 1 Ogos 2019 kepada warga umum sebelum diperkenalkan secara rasmi dan selamat pada 21 Januari 2020 kepada penduduk dan ekosistem negeri kita. Selain itu, kerajaan juga telah mengambil inisiatif untuk membina infrastruktur yang selesa dan menambah baik kehidupan komuniti Sarawak. Infrastruktur ini melambangkan identiti Sarawak dan membawa tanah tercinta satu langkah ke hadapan bagi mengekalkan kemakmuran negeri Sarawak. Hadirin, secara umumnya, Sarawak merupakan salah satu negeri yang mempunyai bilangan kaum yang banyak dan berbagai. Namun begitu, kepelbagaian dari segi kepercayaan dan tradisi bukanlah penghalang bagi rakyat Sarawak untuk mencapai perpaduan dan mengekalkan keharmonian. Bab kata mutiara, bulat air kerana
membentong bulat manusia kerana mufakat. Hal ini kerana kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha seperti meraihkan perayaan-perayaan dan mengadakan program-program kemasyarakatan bagi menggalakkan setiap masyarakat mengambil bahagian. Saya yakin dengan cara ini kemakmuran negeri Sarawak akan diteruskan oleh generasi yang akan datang dari zaman ke zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, selain kemajuan infrastruktur dan perpaduan masyarakat, negeri Sarawak juga terkenal dengan daya tarikannya yang unik. Keindahan alam seperti Gunung Mulu, Taman Negara Bako dan Sungai Lajang menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Kepelbagaian budaya dan keunikan etnik seperti Iban, Bidayuh dan orang Ulu turut menjadi Sarawak sebagai destinasi yang kaya dengan warisan. Makanan tradisional seperti laksa Sarawak dan manuk pansuh juga menjadi identiti negeri ini. Semua itu bukan sahaja bagi memperkukuhkan sektor pelancongan, tetapi juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negeri Sarawak. Hadirin yang saya hormati, dengan semangat perpaduan, usaha berterusan dan sikap cinta akan negara, saya yakin negeri Sarawak akan terus melangkah ke hadapan, bukan sahaja sebagai sebuah negeri yang makmur, tetapi sebagai kebanggaan negara. Sarawak maju makmur, tanggungjawab kita bersama. Sebagai penutup bicara saya, izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Gunung tinggi dipandang indah, laut terbentang luas saujana. Sarawak makmur, rakyat gembilan, makmur sejahtera milik bersama. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih.